Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, pagi ni kita akan mengangkat bubu yang semalam. Okey. Marilah kita tengok hasilnya. Sekarang pukul 8 dan cuaca kelihatan cerah, menyerah menyelah. Ibu, apa tu? Wawak. Ada wawak, guys. Yang kau tengok teging yang. Tegang. Okey. Yang tak ada gerakan je. Saya bubur ke sana. Jom, angkat. Siapa nak mengangkatnya? Engkau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Tak ada lah yang. Tak ada. Adalah sikit. Ada ke? Terspat. Ui. Sepat ronggeng. Buat orang berapa ekor? 2 ekor? 4. Biarlah dulu yang kat situ. Biar. Semua. Tak ada petunjuk. Tak ada, tapi dia punya tu begini-gini. Iyalah. Semua. Jadi aku dah pada ambil. Tengok ya. Aku rasa kan lu hilang dah tu. Aduh. Ada kan? Banyak siput. Dia. Siput ni lah yang aku cari yang. Banyak sini yang. Nanti kita cari yang. Okay guys, yang ni dia dapat siput. Aku dah lama cari siput ni guys. Ada udang putih. Mana? Tengok ni geng. Ni lagi. Apa benda tu? Entah. Tak tahu nama kan? Tak. Kita bagi nama lah. Inilah dia. Embun pagi di hujung rumput. Senduduk Bagaikan tulang yang besi uratnya. urat dawai itulah besi. Mengangkat tu je sakit pinggang. Sedang kami sedang mencari orang yang hilang. Akhirnya telah berjumpa. Kami sedang mencari mangsa yang hilang. Tapi kami telah berjumpa. Ini nama dia Kemiding. Ni kalau kumpul banyak-banyak. Banyak ni. Okey, petang kan dia cari. Petang. Kau kerja kan? Ya. Kalau tak dah ajak cari ni sekarang. Nanti kerja kau apa? Dia nak ambil cop-cop je. Okey, kita dulu kami tengok. Ayah, kami tengok ayah. Dia je ni. Kau dengarkan dia membil. Dia membil ke merabus sikit. Geng. Nanti kita nak tengok bubu. Dia lah sikit lah kan. Lepas tu? Kita nak pergi tengok tayar je. Yang motor aku bocor lah. Kepala. Pecah ke bocor? Pecah. Tak, masalahnya kedai dah buka ke? Ya, awal sangat kita keluar tak apa lah. Kau janganlah kau nak macam awak ke? Dia tengah-tengah jalan buat apa? Okay geng, kita dapat ikan sepat. Sepat ronggeng. Sepat ronggeng.
Sepat ni memang tak besar-besar, geng. Dia bukan macam sepat Siam. Ini sepat Malaysia. Okey, jadi kita bolehlah Umi masukkan ni boleh buka bawah dia. tapi siput tu kena nak tahan lagi ya? Iyalah. Dapat insya-Allah besok boleh bawa balik. Boy. Yang siput tu ambil yang. Sekejap lah. Tengah pegang kamera ni. Geng, kita dapat siput juga, geng. Siput. Ya, tutup dah ke? Saya tutup. Nak tahan lagi. Masukkan balik tu. Apa tu? Sawit tu. Geng, sekejap lagi saya akan turun. Saya nak kutip siput-siput tu. Nampak tak dalam siput? Tak nampak kan? Dalam air tu. Besar-besar siput tu. Nanti saya akan turun, saya akan kutip siput. Sungai ni dia ada ikan sepat banyak. Ikan sepat. Tapi tadi dah tahan balik bubu. Besok akan angkat. Tengok macam mana. So, lain kali mungkin saya akan tahan tajuk lah dekat sini. Tapi tak tahu nak umpan apa. Kena cari umpan yang sesuai. Sebab dekat sini ada haruan juga nih. Ada haruan.